Pernah tak korang peluk diri sendiri? Kita pun nak rasa selamat kan? Kajian University of North Carolina menunjukkan pelukan walaupun dari diri sendiri dapat menurunkan tekanan darah, tingkatkan imun badan dan meriliskan hormon oksitosin, iaitu hormon kasih sayang. Sesungguhnya Allah sangat menyukai hamba-Nya yang kuat. Kuat tu bukan kuat fizikal je, babe, tapi emosi dengan mental. Sentuhan fizikal dapat mengaktifkan saraf vagus, iaitu saraf utama yang bantu kita rasa lebih tenang dan kurangkan perasaan berdebar-debar anxiety tu. Apa yang kita boleh buat, Mak Yu? Okey, salah satunya kita boleh peluk diri kita sendiri. Ya Allah, ya Tuhanku, terima kasih. Ya Allah, aku cukup apa adanya. Ya Allah, aku kuat, aku layak, bahagia. Kau urutlah kepala kau, dik. Kau urutlah bahu kau sendiri, kaki kau buatlah supaya kau rasa lebih tenang. Dan kita boleh buat skincare or body care routine. Pergilah spa, manjakanlah diri ataupun buat dekat rumah. Korang macam tu ke?